Okey, saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak buat boots virtual dalam metaverse. Okey, pertama you boleh tengok panduan dia dekat important download. Okey, dekat sini tak silap saya. Okey. Pertama you ada boot signboard. Ni kalau you klik you boleh okey, signboard design template link. Klik macam biasa untuk copy tekan file, make a copy. Okay, you akan terima email atau you boleh hubungi AJK pendaftaran, dia akan bagi you nombor boots lah. Kalau saya boot saya 03. Ini contoh sahaja contoh saja. Dan mungkin nama boots you. Kalau terlalu besar you boleh resize saja, tak perlu risau kerana tajuk inovasi saya ni panjang, baru saja besar kepada kreativiti masing-masing. You boleh adjust ikut apa yang you rasa sesuai. Katakanlah ini saya download nombor boots ni. Okey, kemudian ni saya boleh tutup, ni saya boleh tutup. Okey, dah dapat nombor boot, barulah you pergi kepada panduan seterusnya. Pergi kepada venue, pergi exhibition venue. Okey, dekat sini ada guideline macam mana untuk enter the exhibition. Ni guideline to enter the exhibition as exhibitor. Okey, klik access link ni. Okay, oleh kerana dia dalam bahasa Perancis dan saya, you boleh klik kanan, tekan translate to English. Okay, dekat sini dia akan tulis English lah. Jadi dia akan nampak di dalam English. Tekan start creating the stand. Okay, pilih you punya boots, bergantung yang mana you minat. Tekanlah saya minat dengan boots ya. Ni contoh je lah. Dia pilih warna. Ulang kepada anda berminat dengan kalau saya ambil orange following. Okey, ini orang yang duduk berdiri dekat depan stand you Kalau saya pilih contoh je Okey, upload the logo ni lah yang tadi yang you punya nombor boot. Nombor boot. Okay, nak you punya institution, katakanlah saya university, jadi nation ni contoh saja. Kalau ada website you boleh letak website lah sebab dia macam business card dekat you punya boots macam saya katakanlah letak pilih negara, ni nombor telefon kena letak sebab mungkin ada orang yang berminat dengan inovasi you, dia nak bekerjasama ke apa, patut email tekan following. Okey, sama juga untuk exhibitor, pihak AJK pendaftaran semasa dia bagi nombor boot, dia akan bagi juga nombor hall awak. Okey, kalau katakanlah hall 1 Sakura dia bagi.
kan dia hall 1 Sakura, jangan salah pilih hall lah. Dan following, okay, simak, klik I agree dan create my stand. Okay, and ni confirmation become lah. Okay, tunggu sampai siap. Okay, lepas tu kita nak edit custom kita punya boots, tekan start customizing my stand. Pertama logo, customize my logo. Okay, kalau ikut kat sini logo kita dah ada kat sini, tak perlu buat apa, tapi ini adalah kita punya stand banner lah, banting senang cerita. Okay, maksudnya kita kena ada design banting lah. Dan design banting ni kita tak letakkan standard, bergantung pada kreativiti you. Dekat Canva pun banyak. Apa yang saya kata Canva banyak tu ya, cari je lah kat Canva Okay, katakanlah ni. Okay, edit lah bergantung pada you, just saya nak tunjuk je. Good. Download, kalau ada yang jenis upgrade ni, you just download a free watermark. Okay, tak perlu risau sangat lah. Okay, tapi biasanya kalau cikgu dia ada Canva free kan, tak ada isu sangat lah. Okay, ni saya klik dekat bahagian import your Kano ni. Just klik dan klik to save tab. Kemudian customize my screen ni adalah video inovasi you. Okay, show a video. Okay, masukkan video yang you dah rakam tu, video inovasi you, apa bentangan, tekan to save kan. Okay, customize my document holder ni dekat boots tu, dia ada bahagian macam tempat letak flyers. Okay, hence you punya flyers. Okay, jadi you boleh masukkan lah dekat sini, add a PDF. Kalau saya ada dokumen saya, flyer saya, boleh drag and drop dan dia boleh maksimum ada 6. Katakanlah you ada apa-apa you nak letak flyers ke, mungkin ada bahan untuk orang baca, you boleh add 6 pieces lah. Okay, tunggu. Okay, tunggu je sampai siap Okay, kalau dah siap, tekan customer my account yang booking link perlu. Ini tak wajib, saya back je. Customize my avatar page. Okay. Itu sebenarnya your welcome message. Okay, katakanlah saya buat ini, selamat datang ke okay, atau pulang kepada you, you nak welcome you punya visitor. You safeguard. Okay, ni kalau you ada nak letak sosial apa you punya, you boleh letak kat sini lah Ini saya ada Facebook saya. Saya akan letak Facebook saya lah. Jadi orang boleh tahu nak connect dengan saya ke, okay, boleh letak kat sini. Okay, tapi optional tak wajib. Safeguard. Okay.
dah, you boleh close dekat sini. Okay, ni you punya boost. Kalau you masih nak edit, you boleh tekan customize my stand. Kalau tak ada apa-apa, macam mana nak masuk ni, tekan my stand. Tekan my space. Tekan my space, my exhibitor space. Okay, see. Okay, you kena tunggu organizer untuk accept. Okay, sebab kat sini ada validation Jadi hubungi pihak urus setia kalau nak cepat. Biasanya dalam tempoh 24 jam dia akan accept you punya ni lah, dengan syarat dia akan semak pembayaran you lah semua. Okay, dalam kes ni saya akan accept sekejap Okay, selepas urus setia accept you punya permohonan, you akan tengok dekat butang biru ni akan boleh tekan lah kalau you see my stand. Okay, tekan lelaki atau perempuan, tekan chest party ni dan ambil mouse you tekan, ataupun you boleh tekan WASD macam main game. Yang ni you boleh tekan pass tutorial dan berjalan lah. Keseluruhan dekat sini ada 12 hall. Hall 1, hall 2, hall 3, hall 4 sampai ke hujung lah. Okay, sekarang kita akan masuk hall 1. Sebab you tahu kan, you punya boot dekat hall 1, you boleh masuk untuk melawat semua boot yang ada dekat sini. Itu boot 01, boot 02, itu boot 03 Okay, ini ada ruangan chat, you boleh pangkal je lah. Ini yang tadi kita set up, you akan nampak lah dekat sini. Okay, kalau orang kalau you nak baca apa, nak download, you boleh klik ni, you boleh download lah, tengok. Okay, tengok PDF dia. Patah balik, close. Okay, you boleh tengok juga dia punya detail, nak hubungi dia, Facebook dia ke site internet dia, back balik, ataupun masuk ke dalam, tengok video pembentangan. Dia ambil mouse. Oh, sorry, dia kena daripada luar, dia kena warna biru macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Fazil bin Abdul Hamid mewakili. Itulah boot secara maya Okay, jadi saya ingat itu sahaja. Sekian, terima kasih.